satu sarang keluluk ni ada 2 koloni. Korang pernah tengok tak? Pertama sebelah sini adalah pintu masuk untuk spesies Terminata. Dan sebelah sini pula adalah pintu masuk untuk spesies Leviceps. Kalau korang boleh tengok, dalam topping ni adalah sarang kelulut untuk spesies Terminata. Dan dalam kayu di bawah sini pula adalah sarang kelulut untuk spesies Leviceps. Dan untuk koloni kelulut Terminata ni korang tengok sendirilah. Dia punya telur dia memang sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak. Siap ada ratu lagi pada bahagian tengah tu, nampak tak? Dia sedang berjalan untuk bertelur tu. Dan untuk telur ni juga, kalau korang masih belum kenal, ini adalah warna gelap-gelap ni, semua ni adalah telur muda. Dan untuk warna cerah ni, dia warna keputihan sikit ni, ni adalah untuk telur tua. Sini pun ada sikit telur tua. Dan untuk yang bahagian tepi ni adalah semua kantung madu lah. Yang warna oren tu adalah kantung bibred. Okey, nak kenal telur ratu pula, ini adalah telur ratu. Ini telur ratu lama. Dan untuk telur ratu baru yang tu punya, nampak tak? Dia punya warna coklat ni, ini warna putih sikit kan. Okey, semoga perkongsian video pada kali ini adalah bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like, follow, komen dan report. Nak madu boleh roger-roger kita ya.